Kitab Fadailis Sahabah radhiyallahu ta'ala anhum. Kitab kelebihan atau keutamaan para sahabat radhiyallahu anhum. Dan bab mula-mulanya iaitu berkenaan dengan fadail, min fadaili Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu, antara keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Imam Muslim dengan sanad yang meriwayatkan daripada Anas bin Malik bahawa Abu Bakar As-Siddiq pernah menceritakan kepadanya, katanya, saya nampak kaki-kaki orang-orang musyrikin berada di atas kepala-kepala kami ketika kami berada di dalam gua itu. Saya berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, sekiranya seseorang daripada mereka melihat ke bawah kedua belah kakinya, nescaya dia akan nampak kita berada di bawah kedua kakinya. Faqala, maka Nabi SAW bersabda, wahai Abu Bakar, apa katamu tentang dua orang yang mana Allah adalah yang ketiga daripadanya? Dengan sanad yang Imam Muslim meriwayatkan daripada Abi Sa'id bahawa Rasulullah SAW pernah duduk di atas mimbar. Maka beliau bersabda, seorang hamba Allah telah berikan pilihan kepadanya untuk memberikan kesenangan hidup dunia dan ganjaran yang ada di sisinya. Hamba itu memilih apa yang ada di sisi Allah. Maka menangis sungguh-sungguhlah Abu Bakar. Maka menangislah Abu Bakar, dan menangis teruslah dia. Faqala, sambil berkata, fadainaka bi abaina wa ummahatina, kami tebus engkau dengan bapa-bapa kami dan ibu-ibu kami. Kata perawi, yakni Abu Sa'id, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itulah hamba yang diberikan pilihan. Abu Bakar adalah orang yang paling alim di kalangan kami tentangnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, sesungguhnya orang atau manusia yang paling berbudi kepadaku dengan harta benda dan persahabatannya ialah Abu Bakar. Sekiranya aku mahu mengambil seseorang sebagai kekasih yang menguasai sepenuh jiwaku, nescaya aku mengambil Abu Bakar sebagai kekasih seperti itu. Tetapi persaudaraan Islam itu cuma yang ada. La tubqayanna fil masjid khawkha, jangan sekali-kali dibiarkan terus pintu kecil terbuka ke masjid kecuali pintu kecil rumah Abu Bakar. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abi Sa'id Al-Khudri lagi, katanya Rasulullah SAW pada suatu hari pernah berucap di hadapan orang ramai. Lalu perawi menyebutkan sama seperti hadis Malik yang tersebut sebelum ini, yakni Rasulullah SAW kata begitu pada ketika dia berada di atas mimbar dan dia berucap. Dengan sanad yang Imam Muslim meriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud daripada Nabi SAW, baginda bersabda, sekiranya aku mahu mengambil seseorang sebagai kekasih yang menguasai jiwa ragaku, yang menguasai sepenuh jiwaku, nescaya aku akan mengambil Abu Bakar sebagai kekasih seperti itu. Tetapi yang ada cuma, tetapi dia adalah saudaraku dan sahabatku. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah mengambil teman kamu ini sebagai kekasihnya, yakni dialah Allah SWT telah mengambil
saya lah, teman kamu tu maksudnya saya ni. Nabi kata sebagai khalilnya, sebagai kekasihnya. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abdullah, daripada Nabi SAW. Supaya itu lagi cuma ada beza sikit. Dia kata, kalau saya akan mengambil atau hendak mengambil seseorang daripada umatku sebagai khalil, yakni kekasih yang menguasai jiwa raga, la akhadtu Abu Bakr, nescaya saya akan mengambil Abu Bakar. Dengan sanadnya lagi riwayat daripada Abdullah lagi, lebih kurang itulah, cuma beza sikit. Nescaya saya akan ambil anak Abi Quhafah, yakni Abu Bakar lah sebagai khalil. Lagi supaya tu juga cuma beza sikit lafaz dia, iaitu nescaya saya akan mengambil anak Abi Quhafah sebagai khalil, tetapi sahabat kamu ini, teman kamu ini adalah khalilullah, kekasih Allah. Itu yang beza ni. Seterusnya riwayat daripada Abdullah, katanya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya saya berlepas diri. Maksudnya saya tidak ada, perkara ini tidak ada pada saya. Saya berlepas diri, yakni saya nak minta maaf dengan sesiapa sahaja yang cintakan saya sepenuh hati, untuk dia mendapat cinta daripada saya sebagai balasan cintanya, itu min khillihi, sebagai balasan kepada cintanya kepada saya. Jadi saya nak minta maaf kepada setiap orang yang mencintaiku dengan sepenuh hatinya, agar dapat saya balas cintanya seperti cintanya kepada saya. Mana tak boleh tu, tak boleh. Kalau nak setara tu tak boleh. Sekiranya saya akan mengambil sesiapa sebagai khalil, mana kalau setara tu khalil, nescaya saya akan ambil Abu Bakar. Sesungguhnya teman kamu ini, kawan kamu ini adalah khalilullah. Maksudnya kawan kamu ni dia sendirilah, saya lah, serupa dengan saya, adalah khalilullah, kekasih Allah. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Amr bin Al-As, sesungguhnya Rasulullah SAW pernah mengutuskannya untuk memimpin tentera Zatis Salasil. Saya pun pergi menemuinya. Saya kata saya, yakni kepadanya, siapakah orang yang paling engkau sayangi? Nabi SAW menjawab, Aisyah. Saya tanya lagi, di kalangan lelaki? Nabi SAW menjawab, ayahnya. Saya bertanya lagi, kemudian siapa? Nabi SAW menjawab, Umar. Fa'adda rijalan. Lalu Nabi SAW bila beberapa orang lagi, yakni setelah ditanya oleh Amar. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Ibni Abi Mulaikah, katanya saya telah mendengar Aisyah ketika beliau ditanya, siapakah orangnya kalau Rasulullah SAW nak lantik sebagai khalifah, dia akan melantiknya. Siapa? Aisyah menjawab, Abu Bakar. Maka orang berkata kepadanya, kemudian selepas Abu Bakar siapa? Aisyah menjawab, Umar. Kemudian dikatakan kepadanya selepas Umar, yakni siapa pula? Dia kata Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Thumma intahat ila hadha. Lepas tu dia berhenti setakat tu, dia tak jawab dah seterusnya. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Muhammad bin Jubair bin Mut'im, daripada ayahnya, ini Jubair bin Mut'im, bahawa ada seorang perempuan bertanya Rasulullah SAW tentang sesuatu. Rasulullah SAW menyuruhnya kembali kepadanya, mari semula lah. Faqalat, perempuan itu berkata, wahai Rasulullah, bagaimana kalau saya datang, saya tidak menemuimu? Qala abi, ayah saya berkata, kata Muhammad bin Jubair bin Mut'im yang meriwayatkan daripada ayah dia tu Jubair bin Mut'im, kata ayah saya Muhammad tu kata,
Ayah saya tu maksudnya Jubair bin Mut'im. Seolah-olah dia maksudkan matilah. Bagaimana kalau saya mari semula tu? Nabi SAW tak ada, jadi engkau mati. Itu maksudnya. Qala, Nabi SAW menjawab, kalau engkau tidak menemuiku, kamu pergilah berjumpa dengan Abu Bakar. Dengan sanad yang Imam Muslim meriwayatkan daripada Muhammad bin Jubair bin Mut'im, bahawa ayahnya Jubair bin Mut'im menceritakan kepadanya bahawa ada seorang perempuan datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini saat ni tidak dibaca, tak tahulah nuskah dia tu ada ke tidak ni. Ini ada sini. Wa haddatsanihi Hajjaj bin Sya'ir. Ada. Kau tak serupa. Tadi sebab tadi tidak dibaca ni. Wa haddatsanihi Hajjaj bin Sya'ir qala haddatsana Ya'qub bin Ibrahim. Ini ada sini. Lebih kurang kat sini juga, seorang perempuan datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fakallamathu fi syai'in. Perempuan itu berbicara tentang sesuatu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun suruh dia serupa dengan hadis, yakni seterusnya serupa dengan hadis Abbad bin Musa tadi yang sebelum ni. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Aisyah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepadaku ketika sakitnya, panggillah Abu Bakar mari berjumpa dengan saya, ayah kamu dan saudara kamu, untuk saya tuliskan satu surat, kerana saya bimbang akan ada sesiapa yang bercita-cita akan berkata, saya yang lebih layak, sedangkan Allah dan orang-orang mukmin tidak mahu menerima kecuali Abu Bakar. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abi Hurairah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya pada suatu pagi, siapakah pagi ini berpuasa? Abu Bakar menjawab, saya. Nabi SAW bertanya lagi, siapakah hari ini, pagi ini telah mengikuti jenazah, mengiringi jenazah? Abu Bakar menjawab, saya. Nabi SAW bertanya lagi, siapakah di antara kamu yang telah memberi makan kepada orang miskin hari ini? Abu Bakar menjawab, saya. Nabi SAW bertanya lagi, siapakah di antara kamu yang menziarahi orang sakit hari ini? Abu Bakar menjawab, saya. Maka Rasulullah SAW bersabda, tidak berkumpul semua amalan yang baik itu pada seseorang, melainkan dia akan masuk syurga. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abi Hurairah, katanya Rasulullah SAW bersabda, ketika seorang lelaki mengheret ataupun menghalau, yasuqu saqa, yasuqu maknanya menghalau, mengumpulkan lembu kepunyaannya, qad hamala 'alaiha, yang mana dia muatkan sesuatu di atas belakang lembu itu. Tiba-tiba lembu itu berpaling kepadanya seraya berkata, saya tidak diciptakan untuk ini, saya tidak dijadikan untuk ini, tetapi saya dijadikan untuk membajak, buat gala, kata. Faqala an-nas, orang ramai berkata, subhanallah, subhanallah, kerana hairan dan kerana terkejut, adakah lembu pula boleh bercakap? Rasulullah SAW bersabda, saya percaya dengan cerita ini. Abu Bakar dan Umar juga percaya. Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW menceritakan lagi, ketika seorang penggembala kambing berada di antara kambing-kambingnya, tiba-tiba serigala menerkam kambingnya itu dan diambilnya seekor daripadanya. Penggembala itu pun mengejar dia
sehingga melepaskan kambingnya daripada serigala itu. Serigala itu pun berpaling kepadanya, lalu berkata kepadanya, man laha yaumas sab', siapa akan menjaganya pada hari binatang. Ini dia sebut yaumas sab'i dalam setengah-setengah riwayatnya yaumas sab'i. Itu nanti kita akan jumpa, nanti kita akan bincang lah. Kalau kata yaumas sab'i, siapa akan menjaganya pada hari binatang buas nanti? Kalau kata yaumas sab'i, ada dua makna. Siapa akan menjaganya pada hari kiamat nanti? So yaumas sab'i, satu lagi, siapa akan menjaga kambing ini pada hari pesta, pada hari pesta ataupun hari orang yang sibuk bersukaria. Itu yaumas sab'i, pada hari di mana tidak ada penggembala selain saya, iaitu suatu hari di mana tidak ada penggembala selain saya. Orang ramai berkata, subhanallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tetapi saya percaya, saya, Abu Bakar dan Umar percaya dengan dengan syarat satu lagi supaya tu juga. Cuma dia ada sebut tentang cerita kambing ataupun biri dan serigala itu. Walau bagaimanapun perawi tak ada menyebutkan cerita lembu tadi. Tadi riwayat tadi ada menyebutkan kedua-duanya. Ini cerita kambing saja, biri saja. Lembu tu tak ada cerita. Itu je bezanya. Dengan sanad yang Imam Muslim meriwayatkan daripada Abi Hurairah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, serupa dengan hadis Yunus daripada Zuhri. Dari segi maknanya, makna riwayat itu sama, lafaznya tidak sama. Dalam hadis kedua-dua mereka ada sebut cerita tentang lembu dan biri ataupun kambing itu kedua-duanya sekali. Dan mereka meriwayatkan begini, fa inni uminu bihi ana, saya sendiri percaya, Abu Bakar dan Umar pun percaya juga. Wa ma huma thamma, itu ada tambahan. Ketika Nabi kata begitu, Abu Bakar dan Umar tidak ada di situ. Dengan syarat satu lagi seperti itu juga daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok semula. Jadi sebelum ni kita sudah bincang tentang fadail nabi-nabi. Jadi sebahagian daripada nabi-nabi itu Imam Muslim telah buat mari bab-bab berasingan untuk menyatakan kelebihan mereka. Nabi-nabi yang tidak disebut ini disebut di sini ada juga kelebihannya, cuma dia tidak sebut belakalah. Sama ada untuk meringkaskan ataupun kerana tidak menepati syaratnya. Dua tu ialah. Seterusnya lepas pada Nabi, sahabat. Cara dia buat ini, Imam Muslim buat ni betul-betul menggambarkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Betul-betul menggambarkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebab apa? Sebab mengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah, ijma'. Ini ijma' Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahawa di kalangan manusia selepas Nabi-Nabi, paling mulia, paling utama ialah para sahabat. Itu ijma'. Bukan main-main, bukan sepakat-sepakat gitu-gitu, dah ijma'. Patutlah kalau kita tengok kitab-kitab ni, hadis-hadis ni, tengok lepas Nabi-Nabi, sahabat. Wali-wali kau siapa kau itu kemudian, lepas tu. Bahkan mereka mengatakan sebesar-besar wali tidak boleh litah sekecil-kecil sahabat. Itu termasuk dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita katalah hak masyhur sebagai wali, kita kata orang duk sebut-sebut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani misalnya, boleh lawan kau dengan seorang sahabat yang pernah berzina, misal Ma'iz Al-Aslami, boleh lawan? Mana lebih? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dengan Ma'iz Al-Aslami yang telah berzina dan Nabi SAW telah rejab dia sampai mati. Mana lebih? Waktu berzina buat dosa besar tu, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tak ada disebut cerita lagu tu, tak ada bahawa dia jahat,
dia pernah melakukan dosa besar seumpama tu, tak ada. Tapi mana lebih? Mudah saja kalau mengikut akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dia kata sahabat lebih lagi. Padahal tak ada satu pun hadis orang riwayatkan daripada Ma'iz tu, tak ada. Cerita dia ada orang sebut riwayat orang lain, riwayat dia tu kita tidak bergantung dengan dia. Dalam banyak perkara agama ni tak ada pun tak ada hadis. Tahu tu berdasarkan riwayat orang lain. Mana lebih? Dia lebih lagi. Apa sebab? Kita kata dia lebih lagi. Apa sebab? Atas dasar dalam hadis disebutkan Nabi SAW tengok dia duduk berenang dalam syurga. Sebab ada sahabat-sahabat yang merumuk jugalah, jadi kerjanya buat kerja lagu ni. Ada sungguh juga. Nabi SAW kata jangan kata gap. Aku tengok dia duduk berenang dalam syurga. Syekh Qadir Jalani, adakah Nabi sebut lagu tu? Tak ada. Hak Nabi kata dia tak boleh lawan. Bila dia kata lagu tu, mana orang sana sudah bertaubat. Bukti taubat dia tu, dia tidak nanti Allah SWT ampunkan dia. Boleh jadi Allah SWT ampunkan dosa seseorang tu, walaupun dosa besar. Boleh jadi kalau dia ampunkan, tak kena lah seksaan. Dia tidak bergantung dengan itu. Tak tahu lagi. Boleh jadi Allah SWT akan hukum dia seksaan. Bagi dia lebih baik dia menerima hukuman dalam dunia, dan tidak akan sempurna. Dia ni sebagai orang Islam, kalau selagi tak terima hukum Islam, kira-kiranya dia pegang dengan ayat fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Kira-kiranya dia pegang dengan itu. Tidak akan sempurna iman orang Islam ni kalau selagi dia tidak menjadikan engkau sebagai hakim. Kalau berlaku gapo-gapo, siapa yang nak memutuskan? Engkau. Dan Nabi tak ada hukum Islam dalam perselisihan yang berlaku di antara sesama mereka. Lepas pada tu, setelah engkau bagi keputusan, kepada dia, kalau orang tu sudah berkahwin, sudah muhsan, dia kena rejam kalau berzina sampai mati. Bukan rejam sikit-sikit, bukan 100 sebab tanda, sampai mati. Tak boleh berhenti sampai mati. Lepas pada tu, selepas dia terima hukuman kamu tu, dia tidak berasa apa-apa kesempitan, tidak berasa tak molek hukuman kamu, dan mereka terima dengan sepenuh hati hukum Islam. Dia terima tu. Dengan sebab tu, bila Nabi SAW beberapa kali paling, dia mengaku saja. Takut kamu gini-gini ya, Nabi kata. Tak, kamu gila kau. Ada juga beberapa kali. Tak, Nabi selidik tanya, gila kau dia? Tak, orang kata molek. Maknanya dia terima. Bukan senang nak terima ni. Lepas tu orang pun tahu, kira-kira orang tahu cemalah, buruklah nama kita. Orang tahu zina masuk dalam sejarah. Masuk sungguh dalam sejarah Falkland ni, orang tahu. Kalau sampai kita ni pun ada buat lagu tu, masuk dalam sejarah juga. Sagut sampai gitu. Bukan orang menyaksikan perbuatan zina dia tu, pak orang saksi tak ada, dia mengaku sendiri. Jadi itu bukti dia tu beriman sungguh, dan dia bertaubat sungguh. Taubat artinya kena terima lah. Waktu hari raya lagu mana kena terima lagu tu. Dia bertaubat sungguh. Taubat dia tu menghapuskan dosa dia. Dan Nabi SAW kata, kalau seseorang tu buat salah, dia dihukum dalam dunia, hukuman itu menjadi kafarah kepadanya di akhirat nanti. Jadi kafarah tu, hukuman tu jadi melepaskan dia daripada azab akhirat. Itu dah dia pegang dengan tu, percaya gitu mau. Dengan sebab tu, kita orang Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan lebih dia. Pasal apa? Sebab Nabi kata dia berenang dalam syurga. Kalau tidak ahli syurga, berenang dalam syurga lagu mana? Tentu dah tu. Kalau orang lain kata, kita boleh takwil lagi. Orang lain kata dia dapat ilham, kalau dia dapat mimpi ke, tak ada jaminan lagi. Dia tengok orang ni masuk syurga misalnya, tak ada jaminan. Tapi kalau Nabi kata, tak boleh lagi.
Berapa banyak dalam Bukhari, dalam Muslim, dalam mana-mana sebut waktu. Dan dengan sebab itulah ulama-ulama kata tak boleh lawan. Wali bersama mana? Sebabnya seperti kata tadi lah, Syekh Qadir Jalani Nabi tak ada kata. Ikut dia lah bersama dia pun. Tapi Nabi tak ada kata. Orang Nabi kata ahli syurga, tak boleh litah, tak boleh orang lain, tak soraya. Itu asasnya. Tak apalah. Kita tengok dulu hak Imam Nawawi sebut. Imam Nawawi diambil daripada Imam Abu Abdullah Al-Maziri, orang yang terlebih dahulu syarah Muslim. Dia Qadhi Iyad antaranya orang yang terlebih dahulu. Di zaman kita ni syarah Imam Nawawi popular. Dengan sebab tu orang yang menulis kemudian ni dia selalu rujuk kepada Imam Nawawi. Dia rujuk kepada orang sebelum pada dia. Tapi kalau kita perhati perbahasan ni sama ya, lebih kurang je. Kalau kata akidah tu sama, orang kata fikrah sama, dia lebih kurang sama je hasilnya. Ini antaranya dia sebut. Ulama berselisih pendapat, berbeza pendapat tentang melebihkan sebahagian sahabat daripada sebahagian yang lain. Ada yang mengatakan kita tak boleh melebihkan orang itu daripada orang ni, bahkan kita kena duduk dia saja. Ni orang-orang yang Allah SWT pilih, mereka ada keistimewaan dan kelebihan sendiri. Itu ya. Tapi jumhur ulama berkata boleh kita melebihkan sahabat dari seseorang sahabat daripada sahabat yang lain. Boleh. Berdasarkan dalil-dalil. Jangan mengikut hawa nafsu. Ikut setera nak kata tak boleh. Berdasarkan dalil kita boleh. Serupa dengan nabi-nabi lah. Kita kata nabi ni lebih, nabi ni ulul azmi, hak ni tidak ulul azmi. Boleh kita kata. Nabi kita lebih daripada nabi-nabi yang lain. Kena ada dalil. Jadi hak ni sahabat dia pun lagu tu. Lepas tu mereka berbeza pendapat pula. Ahlus sunnah kata ni hak dakwah Islam ni macam-macam kan. Ahlus sunnah kata hak paling afdal di antara mereka ialah Abu Bakar As-Siddiq. Puak-puak Khattabiyah berkata hak paling afdal di antara mereka ialah Umar bin Al-Khattab. Puak-puak Rawandiyah berkata hak paling afdalnya ialah Abbas. Syiah kata Ali hak paling afdal. Tetapi ittifaq, sepakat ahli sunnah mengatakan bahawa yang paling lebih di antara mereka ialah Abu Bakar, lepas tu Umar, lepas tu jumhur ulama ahli sunnah mengatakan Uthman, jumhur, lepas tu Ali. Tetapi ada juga setengah ahli sunnah daripada penduduk Kufah mengutamakan Ali daripada Uthman. Yang sahih dan yang masyhurnya ialah mengutamakan Uthman daripada Ali. Mana Uthman lebih lagi daripada Ali. Kalau kita tengok cara Imam Muslim buat dia kan, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Dia tertib tu tertib jumhur ulama ahli sunnah wal jamaah. Dan itulah yang sahih kata Imam Nawawi. Abu Mansur Al-Baghdadi berkata ashabuna mujmi'un, tokoh-tokoh kita bersepakat, ijma' mengatakan bahawa yang paling afdal di antara sahabat itu ialah al-khulafaul arba'ah. 4 khalifah tu mengikut tertibnya, mengikut tertib dalam sejarah itulah. Kemudian yang melengkapkan 10 sahabat. Lepas pada hak 4 tu, hak baki lagi 9 lagi. Lepas pada tu ahlu Badar, orang yang ikut serta dalam perang Badar. Lepas pada tu ahli Uhud, yang ikut serta dalam peperangan Uhud. Lepas pada tu yang ikut serta dalam Bai'ah Ridwan. Laqad sadaqallahu, itulah apa ni, berbai'ah di bawah pokok tu. Itu Bai'ah Ridwan. Antara sahabat yang ada keistimewaan lebih daripada yang lain ialah ahlul aqabatain minal ansar, iaitu golongan ansar yang ikut serta dalam bai'ah aqabah, kedua-dua bai'ah aqabah sebelum Nabi SAW berhijrah ke Madinah. Hak terlibat dalam hak tu memang lebih daripada yang lain, tapi selepas daripada hak sebut tadilah. Begitu juga orang-orang yang terdahulu memeluk agama Islam awal-awal lagi dan banyak jasanya kepada Islam, dan orang-orang yang dah semaya kepada 2 kiblat,
Baitul Maqdis pun dah, Kaabah selepas pada tu dah juga. Itu lebih mengikut pendapat Ibnul Musayyab dan satu golongan ulama. Tak apalah, lepas pada tu ada beza-bezalah pendapat itu. Ada juga ulama mengatakan sahabat yang mati di zaman Nabi SAW itu lebih afdal daripada hak mati selepas Nabi. Tetapi pendapat ini tidak disenangi oleh ulama dan tidak diterima oleh mereka. Maka tak boleh kata lagu tu. Tak boleh kata lagu tu. Boleh jadi hak mati selepas daripada Nabi SAW itu lebih daripada hak mati sebelum. Selepas Nabi mati baru dia mati. Hak tu boleh jadi lebih daripada hak mati sebelum Nabi mati. Sebab tu dia kata wa hadzal itlaq ghairu mardi wala maqbul. Lepas tu ulama berbeza pendapat pula tentang adakah tafdhil yang tersebut tu, kata lebih orang tu lebih orang ini qat'i. Memang sesuatu yang putus, sesuatu yang mesti diyakini atau tidak. Dan adakah yang dikatakan baik itu hanya dari segi zahir atau zahir dan batin, atau zahir saja? Adakah begitu? Ini khilaf pula di antara ulama yang berpendapat putus dah. Kalau kata Abu Bakar tu nombor satu, kena percaya gitu, kena putus, kena yakin gitu. Siapa? Abul Hasan Al-Ash'ari. Abul Hasan Al-Ash'ari, dia kata putus dah. Hak lagu tu hak di zaman sahabat dulu Sayyidina Umar utamakan siapa? Golongan mana? Dia utamakan ahli Badar daripada ahli Uhud. Dia utamakan ahli Uhud daripada ahli Bai'atir Ridwan. Bermaknanya mengikut tertib tu kena yakin gitu. Sebab apa? Sepakat sahabat tu, sepakat. Abul Hasan Al-Ash'ari berkata mereka dari segi keutamaan mengikut tertib dalam kekuasaan. Ini hak mengata Abu Bakar, lepas tu Umar, lepas tu Uthman, lepas tu Ali. Ini juga pendapat Abul Hasan Al-Ash'ari. Tetapi ada juga yang mengatakan itu bukan qat'i, itu termasuk dalam zanni ijtihadi sahaja. Antara yang berpendapat begitu ialah Abu Bakar Al-Baqillani. Ibn al-Baqillani menyebutkan juga perbezaan pendapat ulama tentang tafdhil. Tak apalah. Lepas tu dia bincang banyak lagi di sini. Antaranya Uthman itu mereka berbeza pendapat tentang di antara perempuan siapa lebih, Aisyah ke, Khadijah ke, atau Fatimah ke, mana lebih. Tapi kalau kita tengok cara Imam Muslim buat ni, tadi kita baca hadis tu, siapa paling sayang, dia sebut Aisyah. Dia sebut Aisyah. Kita tahulah pendapat dia ke mana. Tak apa. Lepas tu mereka berbeza pendapat. Uthman khilafahnya adalah benar, betul. Pemerintahan dia tu betul bil ijma'. Ijma' ulama. Kalau orang kata tak betul, dia zalim, dia pilih kasih dan sebagainya, tak kena lah tu. Bukan akidah ahli sunnah lah tu. Kalau akidah ahli sunnah bil ijma', khilafah dia adalah sah. Dan dia dibunuh secara zalim. Pembunuhnya adalah fasik sekurang-kurangnya fasik. Hak kafir tu tak tahulah. Hak tu tak tahu, sekurang-kurangnya kalau atas nama Islam fasik. Sebab perkara-perkara yang mengharuskan seseorang itu dibunuh jelas. Benda lagu mana? Kalau dia bunuh orang, misalnya dia bunuh orang, Sayyidina Uthman tak ada bunuh orang, dia tidak bersalah. Tidak berlaku daripada Sayyidina Uthman sesuatu yang membolehkan dia dibunuh. Lepas tu Imam Nawawi kata tidak ada sesiapa pun di kalangan sahabat yang terlibat dalam pembunuhannya. Ini sebab
walam yusharik fi qatlihi ahadun minas sahabah. Tak ada seorang pun sahabat yang terlibat dalam pembunuhan Sayyidina Uthman. Hak mana-mana terlibat tu bukan sahabat. Yang ni sahabat bersih. Yang membunuhnya ialah orang-orang kemacar, kata dia. Orang-orang kemacar, dan puak-puak yang tak tentu hala, puak-puak yang rendah dan hina. Ini dia sebut. Mereka berpuak dan memaksudkan Uthman untuk dibunuh. Bermula daripada Mesir. Mula pergerakan dia tu daripada Mesir. Tercetus. Lepas tu kaum merebok banyak tempat lah. Pula lepas tu datang penyokong-penyokong dia tu. Sahabat-sahabat tidak mampu untuk mempertahankan Sayyidina Uthman daripada serangan mereka. Mereka telah mengepung Sayyidina Uthman sampai akhirnya mereka membunuhnya. Adapun Ali radhiyallahu anhu, khilafahnya juga betul bil ijma', dengan ijma' ulama, betul. Dan dialah khalifah pada waktunya. Tidak ada khalifah untuk orang lain. Adapun Muawiyah, dia termasuk di antara sahabat yang adil, utama, dan sahabat yang terpilih radhiyallahu anhu. Lepas tu peperangan yang berlaku di antara sahabat itu, dia bicara juga di sini. Itu termasuk dalam perbezaan pendapat di antara mereka. Itulah rekahnya. Kita tidak nak sebut semua di sini, tidak nak baca semua. Gitulah lebih kurangnya. Jadi kesimpulannya, pada masa tu orang yang nampak pihak ni yang betul, itu Imam Nawawi sebut, menjadi kewajipan kepada dia tu untuk menyokong orang. Misalnya hak nampak Sayyidina Ali betul, jadi dia berkewajipan untuk ikut Sayyidina Ali. Perintah Sayyidina Ali. Kalau Sayyidina Ali kata pegang. Yang yakin Muawiyah ni berada di pihak yang benar, dia tak boleh ikut lain. Dia kena ikut tu bersama tu. Itulah yang berlaku. Ada satu lagi golongan yang tidak jelas siapa yang betul. Mereka berkecuali. Imam Nawawi kata sepatutnya dia berkecuali. Kalau tak jelas ikut juga salaf. Itu yang disebutkan oleh Imam Nawawi. Secara ringkasnya kita sebutkan di sini. Tak apalah. Lepas pada tu, apa yang perlu kita tahu, terutamanya sekarang ni, hak paling benci kepada sahabat-sahabat ni Syiah. Fitnah ni timbul pula di zaman kita. Jadi kita perlu jelas ni. Sahabat-sahabat ni bukan main-main, bukan calon-calon manusia. Ni sebahagian daripada hadis. Dalam Quran sebanyak mana pujian Allah SWT terhadap sahabat. Orang Syiah nak tak nak, akhir sekali dia kata kita terima juga. Hak ada dalam Quran tu, hak ada dalam hadis. Kata sahabat-sahabat ni baik, tapi baik tu tak ada jaminan pakai kesuk, kata dia. Boleh jadi dia berpaling, tak ada. Itu pegangnya dia. Boleh jadi zaman Nabi dia molek, lepas pada tu dia tak molek. Lepas pada Nabi mati dia tak molek, dia berubah fikiran. Hak tu bagi kita tidak sahabat, kata dia. Sahabat ni hak betul semua. Lepas pada Nabi mati pun dia betul semua. Bagi mereka hak betul semua tu, ia menganggap Sayyidina Ali tu betul semua. Itu apa ni pendirian dia. Jadi kalau ada kata Sayyidina Ali tak betul di zaman tu, orang tu kira berpaling, tak ada lah, tak betul dah lah. Jadi jahat dah lah. Sedangkan kalau kita baca ayat sah pada dah, tapi dia takwil ayat tu, takwil pun tak ada lagi. Kira-kiranya Allah SWT sudah tahu dah benda ni akan jadi fitnah. Dan kalau ada tu ayat tu sebut pada dah gitu, tak payah dah lah. Iaitu was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha. Itu ayat tu kalau kita perhatikan, sabiqun al-awwalun tu siapa? Tak ada siapa dia boleh nafi. Abu Bakar, Umar tu sabiqun al-awwalun tu banyak jasa.
Dan orang-orang yang mengikuti mereka, bukan sahabat, ikuti mereka dengan cara yang baik, ikut jejak langkah mereka. Mana mereka ni contoh. Ikut jejak langkah mereka tu pun betul juga. Allah redha juga pada mereka. Allah redha kepada mereka, dan Allah menyediakan kepada mereka syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Jadi dia tak lagi ayat ni, Syiah ni. Tapi dia cuba takwil lah. Takwilnya sepadan dia, walaupun memang dia sabiqun al-awwalun, tapi lepas tu dia berubah. Tak termasuk dalam ayat tadi. Hak termasuk dalam ayat tadi, hak tidak ubah. Tapi dalam ayat tadi tak ada sebut hak ubah ke tidak ubah. Bukan hak tadi dia sebut Tuhan sediakan syurga, mereka akan kekal di dalamnya. Kalau mereka ni orang tak molek, supaya gambaran yang diberikan oleh pokok dia tu, dan memang pokok dia kata ni ahli neraka paling teruk pada orang lain. Apa maknanya Tuhan kata Tuhan sedia syurga kepada mereka dan mereka kekal di dalamnya? Apa makna? Tak ada gindah tu menunjukkan mereka ni orang baik, pakesu. Kecuali pokok dia saja kata berubahlah, ubah tu teruklah, ubah Quran, rekod hadis. Gak benda tu benda besar tu. Orang biasa pun salah besar. Apa lagi kalau nak dikatakan sahabat. Dan kalau diterima sahabat tu boleh buat sampai gitu, maka bagaimana kita nak jamin Quran tu sendiri Quran? Takut pokok dia rekod juga. Bukan setakat hadis lah. Sampai ke situ. Sebab tu tak boleh terbang main. Jadi setengah-setengah orang dia tak faham kedudukan sahabat di dalam Islam. Dia ingat tak apa kalau kata sahabat ni zalim, mudah-mudah gitu. Dah, yang orang duduk sibuk yang jadi akidah ni, sahabat ni masuk dalam kitab-kitab akidah pun ada sebut juga, mesti ada kitab akidah mana pun. Sebab apa? Sebab dia sampai ke situ. Akhir sekali kalau kita ragui sahabat ni, kalau sahabat ni dipertikaikan dan dikatakan macam-macam seperti Syiah kata tu, akhir sekali tak ada hadis, tak ada Quran, tak boleh percaya. Sebab mereka ni lah yang bawa Quran tu. Mungkin pokok dia kata ada, boleh, Quran boleh ada juga. Quran Sayyidina Ali, mana Sayyidina Ali susu Quran tu? Mengikut cerita dia lah. Kita tidak kata Sayyidina Ali, sebab kita serai orang Kristian tu, kita kata Nabi Isa gini-gini. Mengikut hak dia percaya. Dalam kepercayaan kita Nabi Isa tu tidak gitu. Hak ni pun lagu tu juga. Sayyidina Ali tu molek, tapi dia kata Sayyidina Ali sembunyikan Quran tu, tak berani waktu ambil Quran yang sebenar. Maknanya Quran hak palsu duduk berleluasa duduk sebar. Lagu mana kalau lagu tu? Tak ada arti juga. Lepas tu kalau percaya kepada Quran hak Sayyidina Ali, 2-3 orang faham mutawatir kau lagu tu. Quran ni kena mutawatir. Tengok, dia boleh jadi menyebabkan jadi diragui habis asas ajaran Islam, rujukan utama Islam. Tu akibat ni. Dia kata kalau lagu tu sahabat dia tahu dia ahli syurga, jadi sedaplah dia, kata dia. Ni apa ya dia? Sedap. Sebab tu tak apa dia nyanyi kita. Sebab tu tak apa kalau bunuh pokok Sayyidina Ali, mungkin dia ahli syurga kan dia kata. Dia hadis Sayyidina Ali saja. Bahkan nak kira hadis Sayyidina Ali tu bunuh Sayyidina Muawiyah tu, sahabat-sahabat tu, lagu mana? Tu nak kira. Tapi dia tak kata kau tu pula. Sebelah. Kalau nak katalah lagu tu kan. Lagu mana kalau nak kira bunuh tu salah. Dia kata sebab tu ya sedap tu bunuh, bukan ahli syurga. Bukan lagu tu ceritanya. Dia sahabat-sahabat semua Nabi lah. Kalau lagu tu kan kita boleh kata dan bukan dia ahli syurga, sedap dia nak agama apa. Boleh kalau kita kata lagu tu. Ni sahabat-sahabat ni orang yang dijamin oleh Nabi, orang yang dididik oleh Nabi SAW. Takkanlah dia yang terdidik tu dah tahu ahli syurga. Sebab kita tahu orang Islam masuk syurga, lepas tu kita senang hati kau, ikut kita lah. Nak berzina kau nak apa, ikut kita gitu. Kita tahu orang Islam memang ahli syurga. Tapi adakah kita boleh sedap hati dah kita ahli syurga ni? Tengoklah sejarah sahabat lagu mana. Adakah setelah dia tahu dia tu ahli syurga, dia buat suka hati dia? Tak ada. Bahkan lebih takut daripada kita ni, hak tidak dijanjikan syurga. Tu keadaannya. Supaya juga Nabi dikatakan dia ahli syurga, lebih takut daripada hak lain-lain, daripada umat dia. Sebab apa? Ni orang yang dididik oleh Nabi SAW. Kalau kita pertikaikan sahabat, dia pergi juga pada Nabi tu tak pandai. Allah SWT tak pandai. Apa yang pilih ni sahabat-sahabat jahat untuk Nabi dia je, sampai agama dia tidak terpelihara, sampai Quran dia tidak terpelihara, dia roboh sampai begitu. Dia boleh pergi sampai situ.
Nabi pun tak pandai. 23 tahun menego alik-alik dulu, berhenti nak didik ni, siang malam. Hasilnya 3 orang, 3 hak Islam, hak lain kafir berlaku. Adakah patut? Dia apabila cerita pasal sahabat, dia pergi situ selalu. Sebab serangan dia nombor 1 sekali, bala Syiah ni 2. 1 sahabat dia serang, yang kedua walayah ataupun imamah. Tu je butir dia je. Dia kata ada imam selain Nabi, ada imam. Sahabat jahat. Itu fahaman Syiah yang tak betul. Kalau pergi situ, dia akan sampai tempat tadi. Nabi tak pandai 23 tahun didik, tak jadi. Jadi gitu mau boleh pura-pura tu, Jari tak tidur malam, buat sedekah habis harta, pura-pura lagu tu. Boleh pura-pura. Lagu tu kata orang pura-pura. Tak ada lagu tu orang pura-pura. Dia boleh kata tu. Boleh kata. Pura-pura semua. Itulah rosaknya ajaran Syiah ni. Memang rosak. Sebab itu bagi anda, percanggahan Syiah ni, dia bukan bercanggah dengan ahli sunnah. Setengah-setengah orang kita tu dia nak menusuk lagi. Dia kata Syiah ni bercanggah dengan akidah ahli sunnah. Tak betul tu kalau kata lagu tu. Dia bercanggah dengan Islam. Tu baru betul. Kalau bercanggah dengan ahli sunnah, Islam datang, bawah ni ahli sunnah, ni Syiah, ni goni. Bercanggah dengan ni, bukan, dia masih Islam. Jadi gitu. Tak. Memanglah ada dalam sejarah tu Syiah yang Islam. Hak tu tidak nafi. Hak tu. Tapi Syiah yang ada hari ni, yang duk pertikai sahabat, yang duk gini-gini, itu tidak Islam. Tak boleh Islam. Sebab apa? Ayat Quran kalau tolak kafir dah. Ni berapa puluh ayat tolak tu kelebihan sahabat tu. Dah kalau Quran kata ulaika humus sadiqun. Takkan hak tu Sayyidina Ali 2-3 orang saja. Ramai tu. Mereka adalah orang-orang yang benar. Buat ni kata mereka adalah pendusta. Sayyidina Abu Bakar tu reka hadis ni. Dah kalau Sayyidina Abu Bakar hak siddiq tu boleh reka hadis, mana kata pendusta? Quran kata mereka orang yang benar. Dialah kepala orang-orang yang benar tu je. Lagu mana? Ada satu je, tak bukan satu. Banyak dalam Quran ni. Mana tolak Quran, bukan tolak hadis. Tolak hadis tu pun berat dah. Ni tolak Quran. Ulaika humul muflihun. Banyak dalam Quran sebut ulaika humur rasyidun. Siapa? Sahabat lah. Mereka tu orang-orang yang betul. Dia kata tak betul. Mereka tu orang-orang yang berjaya. Tak berjaya. Berjaya apa kalau masuk neraka? Berjaya. Agak dia kata sahabat-sahabat masuk neraka berlaku. Saya nak bakar tu teruk sekali masuk neraka ni. Tak berjaya lagu mana lagu tu? Tuhan kata berjaya, dia kata tak berjaya. Hal lagu mana? Dia akidah tu. Bukan kata-kata gitu saja. Bukan masalah fiqh tu, masalah akidah. Memang dia yakin gitu. Dah tidak bercanggah dengan Quran. Pada hak tu je, tak payah pergi jauh. Hak akidah-akidah lain tu tersedut cara lah. Hak tu biarlah banyak lagi. Sebab tu kita kata tak ada pergi je. Dia bercanggah dengan Islam. Hak ada ni, Syiah ada ni, hak berhadapan, hak duduk disebarkan di tempat kita ni, yang mana pusat dia Iran. Hak tu kafir. Bagi anda kafir, jelas. Ikutlah orang lain tak saya kata pun. Dia tak saya kata tanya, tu sebutil lah. Dah Tuhan kata mereka ni sahabat ni orang benar. Dia kata dusta. Tak bercanggah dengan Quran. Bukan bercanggah dengan Quran, lagu tu jadi lagu mana? Padahal tu ya. Tak ambil kira hak lain lagi yang kita berani kata gitu tu. Banyak lagi hak lain tu. Hak tu pun padan dah berkenaan dengan sahabat ni. Semua dia takwil. Hak jelas macam tadi pun sabiqun al-awwal pun takwil. Tuhan kata masuk syurga kekal, dia kata kekal dalam neraka. Mana guna? Jadi kalau Sayyidina Abu Bakar tu boleh reka hadis, Sayyidina Abu Bakar tu boleh macam-macam buat jahatnya. Lagu-lagu mana? Hak lain kita nak setara mana? Hak lain setara mana sahabat ni? Setara hak Siddiq tu pun kadzab. Siddiq tu pun kadzab. Orang tahu lagu mana nak jadi. Sebab tu ni tak ada faedah semua di kitab-kitab Muslim kau, kitab Bukhari ni tahu belaka kalau jadi Syiah. Tak ada faedah. Dia mari kita hadis lain.
Alternatifnya hadis-hadis lain. Hadis-hadis lain tu siapa gapo dia hadis? Bukan hadis Nabi. Hadis Imam 12. Kata-kata Imam 12 tu hadis lah bagi dia. Hak tu. No, lagu tu. Kita hadis ni Nabi lah kata. Hadis dia 10% tak siapa hak Nabi. 90% lagi hak imam-imam dia tak tahu mana. Hak tak tahu mana. Pelik-pelik lah ajaran. Sebab tu tak lagi. Ni orang serang sahabat ni jangan main-main. Setengah-setengah orang dia tak faham. Dia kata apa sahabat tu tidak masuk. Kita pun tahu dah sahabat tu tidak masuk. Memang duduk ayat dah sahabat tu tidak masuk. Tetapi kedudukan ijma' sahabat setara mana? Ijma' sahabat, orang panggil ijma' sahabat tu setara mana? Kalau mengaji mengikut kaedah ahli sunnah selesai. Molek. Kalau perawi-perawi lain kena bahas, siapa? Tapi kalau sahabat tak royak, dia ambil daripada siapa? Orang yang dia ambil tu sahabat juga. Tak apa. Terima selalu. Setara tu sahabat ni tak perlu bahas dah. Kalau orang lain tabi'in pun kena bahas. Siapa dia? Dia. Sahabat tidak. Tu mengikut kita ahli sunnah setara tu kedudukan sahabat. Tapi setengah-setengah orang panggil ulama, benda lagu tu tak faham. Dia kata tak apa kita kritik sahabat. Kritik lagu mana? Kritik lagu mana? So jadi syiah mudah nak jadi syiah lagu tu. Jadi tak lagi ya, tak lagi. Ni semua ni hak kita kata ada kelebihan Abu Bakar ni bagi mereka bohong semua ni. Bohong, sekarut. Ni mereka ahli sunnah wal jamaah belaka nak pelebih Abu Bakar. Hak betulnya hadis dia, hak kata Abu Bakar dia duduk patak neraka. Hak tu hak betul. Abu Bakar duduk bawah sekali. Hak tu hak betul. Hak ni tak betul. Semua ni tak betul ni, tak ada faedah semua. Itulah akibatnya. Jadi jangan terbang main. Dengan sebab itulah senangnya tolak saja. Senang. Orang ramai ni duduk setara tu je. Nak bahas-bahas tak erti Jadi pakai tolak saja. Yang bahayanya Syiah lebih bahaya daripada hak lain ni, dia kerana beberapa sebab. Dia atas nama Islam, dia guna Quran hadis juga. Ada kalanya dia putar hadis kita. Dia putar hadis kita nampak ya Allah juga, betul juga ke dia. Tu tak tahan. Jadi kadang-kadang orang kita ni hak alim pun terpukau. Dia berbeza dengan orientalis ke orang Kristian ke, kalau dia kritik. Kita katalah dia tu orang Kristian, tak sepakat, senang lagu tu. Dia tu tidak Islam. Kalau dah dia faham sebenarnya dia Islam dah pula. Jadi senang mudah kita tolak. Orang ramai nak tolak pun mudah. Pasal apa? Dia tidak Islam. Hak ni pasal dia anggap Islam. Itulah senjata yang digunakan sekarang ni untuk memecah belah umat Islam atas nama Islam. Dia tahu dah kalau gigok tu payah. Jadi cara yang terbaiknya masuk kau dia atas nama Islam, kritik kau dalam. Tu paling bahaya. Bahaya. Jangan kata kita saja, orang Arab pun buat mana Syiah. Dah tak ngaji jahil, lepas tu makan ke dia, boleh ke dia. Lepas tu ya jadi lepas so boleh ke dia ramai orang dia di negeri tu, negeri ni bunyi Arab tu. Tapi dah tinggal Quran, tinggal hadis, asalnya ahli sunnah. Boleh ke dia? Dah orang ahli sunnah jahil. Kalau orang ahli sunnah sepanjang zaman pada Salahuddin Al-Ayyubi dulu, tak apa lagu tu. Hak Kristian pun masuk Islam, Kristian pun tak boleh nak lawan Islam. Hak Syiah tu, Universiti Al-Azhar tu, Syiah tu dulu jadi Sunni, boleh ke dia? Tak apa dah hak jenis faham lagu tu. India tu dulu Syiah tu, puak-puak nawak Syiah saja tu. Ulama kita mari kuat lawan, susuk jadi Sunni, Syiah jadi minoriti. Dia boleh berlaku ke mana-mana pun atas kita. Iran tu dulu Imam Tirmizi, Imam Abu Dawud Sijistani, Tirmizi tu mana dalam Iran kan? Ibnu Majah Al-Qazwini, Qazwin tu duduk mana? Iran. Maknanya pusat Sunni suatu ketika dahulu. Tetapi kadang kecuaian umat jadi Syiah. Boleh ke dia? Begitu je atas kita. Kalau kita buat atas cara, boleh ke orang? Kalau kita gomah orang pun boleh kita. Begitu je. Memang ada belaka dalam sejarah.
Tapi ingat, nombor satu sekali, Syiah ni penyakit dia tak boleh susu. Dia benci sungguh sahabat. Tapi kena ingat sekarang lagi, dia boleh bertakiyah. Hak tu payahnya. Boleh dia tak ngaku mula-mula. Hak sebenarnya kafir dah Abu Bakar tu. Tapi mula-mula kecil dia tak ngaku. Dia pergi kona kut lain ni. Dia tak kata Abu Bakar kafir selalu. Tak kata. Lama-lama tu biar. Tak ada lama. Dia akan tubik juga tu. Mula-mula Muawiyah ni. Dia serai Muawiyah. Lepas tu kau naik Sayyidina Uthman pula tak boleh. Lepas tu kau naik susu Abu Bakar pun tak boleh. Dia ada kelebihan dia juga. Ke mana-mana pun dia masuk tu halu. Jadi orang tak berasa. Tahu-tahu tak percaya dah kau berlaku ni. Jahat berlaku dah. Abu Bakar Umar pun jahat. Tahu-tahu. Tapi dia tidak pergi Abu Bakar lalu. Tahu. Dia pergi ke bawah. Tapi akhir-akhir kabar-kabar orang tu benci dah kepada Abu Bakar dan Umar. Tu bijak dia. Tu bijak. Sebab itulah Nabi bandingkan puak-puak Syiah ni dengan Yahudi. Pasal bijak merancang tu. Cara nak menipu orang tu, nak perkena orang tu memang pandai. Tahu-tahu lagu tu lah. Tapi dia tidak pergi gitu lah. Dia tidak kata Quran ni palsu. Dah Nabi habis geng. Tu tengok Johar boleh puak-puak kita tu. Kita pun dah tak ngaji kan habis. Tak ingat dah Nabi kata. Puak-puak ni kata dia baca Quran lebih pada kita lah. Tapi Quran yang dibaca tidak melepasi halkum mereka. Apa makna? Tak ingat dah tu. Puak-puak ni kalau nak lawan sembahyang mereka dengan kamu, tak boleh lawan. Puak dia lagi. Hak tu Nabi kata tu berkenaan dengan Khawarij. Hak dakwah Islam lah juga. Mana boleh berlaku. Ya Nabi suruh perang tu, apa suruh perang kalau tidak kafir. Kalau aku akan bunuh puak-puak ni semua dengan puak-puak Samud. Puak-puak Samud ni Islam kau. Puak-puak kaum Ad dan Samud, aku akan bunuh. Dan sahabat memang buat lagu tu lawan puak-puak Khawarij ni bunuh. Perang Sayyidina Ali pun lagu tu juga. Sayyidina Muawiyah pun lawan juga. Susuk Khawarij hilang lenyap. Ni Syiah dia lah juga, puak dia juga. Pecahan dia lah hakikatnya sebenarnya. Kalau tak kira pada baca Quran kan, tu dia mari tempat kita tu. Hak ingat Quran. Royak. Boleh royak, boleh baca sambung lalu. Nak meyakinkan kita bahawa dia percaya kepada Quran ni juga. Kalau tak percaya buat apa yang hafal ingat gitu mah. Ya lah juga kan. Wah mari satu ketika di Kelantan ni mari ada beberapa masjid yang mari. Qari dia hafal Quran mari. Jadi tu imam sembahyang tarawih. Yang kita ni jahil dah. Tak tahu sembahyang tarawih tu dia mau terima atau tidak. Lepas tu kita duduk alik sembahyang tarawih di belakang dia tu tidak ke? Allah. Nya gotai pula gotai kita ke dia. Lepas sebab jahil. Padahal Syiah tak ada sembahyang tarawih ni. Bid'ah. Rakaat Sayyidina Umar kata dia. Dia boleh mari. Kita lah yang panggilnya. Beri peluang ke dia. Boleh mari jadi tu imam mai tarawih pula. Dia akan boleh buat sebab dia tadilah takiyah. Dia nak tipu kita tu dia terpaksa kena biar serupa dengan kita dulu. Jangan beri nampak. Hakikat dia tak ada. Jadi hak mana-mana duduk sembahyang di belakang dia tu sia-sia saja. Sia-sia saja. Sebab apa? Dia tak ada sembahyang tarawih tu. Dia boleh sembahyang tarawih. Dia boleh. Dia tak ada sembahyang jemaah. Kalau Syiah tu sebab kita dia tak pergi dah sembahyang jemaah. Tapi boleh jadi dia pergi juga. Kena tadi. Kena tadi. Boleh jadi atas dasar taqiyah. Itulah berat ni puak-puak ni berat. Dia boleh taqiyah. Hak tu tak tahan. Jadi dia boleh kata. Tapi kalau kita pergi dalam sikit tu baiklah. Kalau tidak tak ada lah pensyarah. Melayu pula tu. Baru berapa hari baru Syiahnya tahu Quran dalam tung siapa. Kalau tidak tak ada lagu tu. Kalau percaya sungguh apa gitu. Tu baru sehari dua baru Syiah tu. Bukan Syiah sungguh lagi. Pensyarah bukan orang kampung hak tak erti. Apa boleh lagu. Dia tahu tubik selalu. Siapa masa tubik. Memang dia tak percaya. Kadang-kadang kita royak dia orang tak percaya kita pun.
Sebab apa? Memang dia kata dak tu syiah lain, syiah lain, kita dak. Lagu tu lah. Jadi cara nak kenalnya, syiah ni dia benci kepada sahabat. Cara tu kalau kritik-kritik tu, yalah tak lama lah tu akan tubik lah. Kalau kritik sahabat, orang dia tak betul, orang dia tak betul, yalah. Kitanya kata sahabat ini memang tidak maksud. Sahabat tidak maksud. Tetapi sahabat semua ulama terima. Walaupun dia balah kau, dia gapo kau, dia perai sampai ke peringkat perai, tapi nak kata nak tuduh pihak nu reka hadis, tak ada. Buah hadis hak nu pula kata ni dak. Sayyidina Ali sendiri kata dalam kitab Syiah pun ada sebut, mereka tu beriman seperti kita juga. Kita tidak menuntut, kita tidak minta dia beriman lebih lagi daripada kita, tak ada. Mana sama. Dia pun anggap kita beriman. Tu keadaan zaman awal. Mana sahabat-sahabat. Sayyidina Ali walaupun musuh, dari segi zahir dunia, dari segi hak sebenarnya kepercayaan dia terhadap sama-sama sahabat tu, dia kata kita tidak nak suruh dia beriman lebih daripada kita, tak ada. Iman dia serupa dengan kita tu. Sekarang mana dia menganggap sahabat tu beriman. Kalau tidak, apa dia kata begitu? Tapi ialah ni macam hadis yang mula-mula ni, hadis yang mula-mula ni, dia kata ya ni kalau mengikut Syiah, kita kata dia kelebihan Sayyidina Abu Bakar. Imam Muslim buat pagi sini nak menyatakan kelebihan Abu Bakar lah ni. Dia kata dak, ni keburukan Abu Bakar. Keburukan ke mana? Nabi takut, Nabi bimbang kalau dia tinggal Abu Bakar tu rosak, dia boleh pecah rahsia Nabi pergi ke mana royak orang kafir. Nabi kena bunuh lah kalau tu. Sebab tu dia tak tinggal, dia bawa sekali, dia takut Abu Bakar pecah rahsia. Kod tu tafsiran dia. Kita faham lagu lain. Imam Muslim ini kelebihan Nabi, suruh dia pergi sekali, dia nak pergi dah berhijrah, Nabi kata nanti dulu. Dia pergi pusing kot lain. Dia kata Nabi bimbang takut Abu Bakar dia pecah rahsia kepada orang kafir Mekah tu. Jadi tertangkaplah Nabi, kena bunuh lah Nabi. Sebab tu dia bawa sekali. Kot tu pergi. Jadi beza jauh. Semua tafsiran berbeza, bukan hadis saja. Semua jadi lagu lain. Jadi lagu lain. Kalau ikut cara dia, tengok dia kata Abu Bakar takut, kata dia. Abu Bakar takut. Dia mengadu kepada Nabi, tengok kalau pupuk dia tengok kita lah ke bawah ni, kata dia. Nampaklah kita. Tengok Abu Bakar takut. Lagu mana Abu Bakar? Kata berani lah. Berani ke boleh lagu tu? Kata dia takut, kata dia. Tengok cara dia nampak hak tak molek. Kalau Abu Bakar nampak bimbang, dia tak nak fikir Abu Bakar dibimbang kerana Nabi, nak jaga Nabi. Jadi Abu Bakar apa nama ni, lubai binatang tu, Abu Bakar pukul tangan dia tu sampai kena sengak tu. Takut ke lagu tu? Takut ke tu lagu tu? Nak jaga Nabi, takut kena kekok Nabi. Sampai setara tu khidmatnya. Kalau kita baca kitab kita, lepas tu dia tu tok tua. Biasanya orang khidmat kau tok tua. Ni tok tua, apa kain, baju air, bui susu kepada anak tu Abu Bakar. Jadi dia tafsiran dia lagu lain. Dia kata Nabi bimbang kalau tinggal di Mekah, di Madinah. Ada kepatut kalau tinggal di Mekah, wayak kau kafir Mekah. Dia tengok takut ni. Sebab tu Abu Bakar kata gitu. Sedih Abu Bakar. Mana sedih? Orang buat kerja agama, kata dia. La tahzan, innallaha ma'ana. Siapa Nabi kena wayak gitu, jangan sedih. Tu cara dia. Mana sedih dia. Orang suka kalau nak mati, kata dia. Mati syahid. Jadi seseolahnya Sayyidina Abu Bakar ni penakut. Ya, semua orang tak usah perang dengan buat murtad. Sayyidina Umar pun mula-mula tak usah. Abu Bakar kata kalau dia seorang pun dia akan perang. Hak tu takut kalau gitu. Pula kalau Abu Bakar tu sungguh murtad, apa dia perang dengan buat murtad tu pula? Pakat dengan buat tu lah, pacuk Islam. Pula dia tak ada nak fikir benda-benda lagu tu. Sebenarnya puak-puak yang merancang, puak-puak dia tu, hak pemimpin dia tahu, hak bawah-bawah dia tak tahu.
Hak atas tu tahu memang nak peracuk Islam atas nama Islam. Hak bawah-bawah ni tak tahu. Ramai daripada yang tak sedar tu. Tahu-tahu dari muka dia besar, dia terima lagu tu, terima. Tak ada pasal-pasal. Atas nama Islam bala. Kalau Islam sungguh tak ada balas lagu tu. Ni dah hak ni hadis hak mula-mula. Padahal kita kata Nabi SAW kata, bagaimana kamu, apa katamu tentang dua orang yang mana Allah adalah yang ketiga. Mana Allah restui sangat tu. Kalau Allah bersama, takkan Allah bersama awak jahat? Hak perosak agama dia, takkan ada lagu tu. Jadi dua orang tu siapa? Nabi, dia. Jadi ada kedua orang ni tak molek. Hak Allah SWT bersama mereka. Allah bersama belaka. Semua dia Allah ada belaka. Sebab itulah ulama kata salisu hadis ini, yang ketiga tu maksudnya sebagai penolong, pembela, penjaga. Itu maksudnya. Tak apalah. Jadi kita pajar pula dari situ ni. Tak ada dah. Sekat tu dulu malam ni.